Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari rakan-rakan. Hari ini hari Isnin. So di sini saya nak kongsi dengan rakan-rakan satu design ciptaan saya. Ini yang dikatakan banyak rakan-rakan mengatakan gearbox jenis ini adalah gearbox low CG. Okey. Dan dia tidak dibekalkan apa-apa lah, dig ke apa ke, tak ada. So macam mana kita nak buat dig, nak beli pun tak ada duit macam tu. So kita kena cipta sendiri lah rakan. So ini saya dah buat. Okey, ini saya punya dig yang terbaru. Kalau itu hari dah siap lah, dah pasang pada mode racing saya. So ini saya buat daripada solid steel 8mm ini solid, dan saya tebuk lubang dan dia jadi gini. Saya potong dan saya sambungkan, saya buat thread apa semua lah. So lubang ni saya buat menggunakan lathe machine lah, yang saya buat juga, buat sendiri, ada dekat luar kabin saya. Jadi kalau untuk buat-buat macam ni, kalau tak ada lathe machine tu agak susah lah rakan-rakan. So cuba perhatikan betul-betul, di depan ni dia ada tempat untuk pin. Ni kalau tengok pin, jadi ni pin, ni pin. Okay, boleh masuk. Okay, itu dia. Jadi dia boleh bersih pendek rakan-rakan. Ni saya akan potong untuk saya masukkan kita punya long sub lah, maksudnya kepada long sub. Dia akan masuk gitu, dia akan pergi pada axle lah. Itu sikit sebanyak. So kalau katakan dia ke depan, berarti dia berpusing, maksudnya roda depan dan roda belakang akan berputar sama. Kalau reverse pun sama, forward pun sama. So bila dia ke belakang, maksudnya pin ni tidak masuk dalam ni slot ni. So diibarat dia terberhenti lah. Bila dia terberhenti, kerana apa? Di dalam ni ada satu mekanisme ni. So bila dia ke belakang, so dia ni akan kita matikan lah. Kita welding ke bawah, jadi dia ni tak boleh berpusing. So dia, kalau dia katakan dia ke depan macam ni, so dia akan pusing, tapi ni tak jalan. Yang saya pegang ni sebagai lock lah. Okay, tak jalan. So roda depan belakang akan berpusing. Tapi kalau saya servo, saya akan tolak ke belakang macam ni, ke belakang, berarti dia jadi lock. Jadi kalau saya pegang ni, okay, saya pegang sub ni tak boleh pusing, nampak? Dia tak boleh. Tapi kalau ke depan dia boleh, ke belakang tak boleh. Jadi itu dipanggil brake system lah. So inilah sistem baru saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan bila dah siap. Kemudian ini untuk mekanisme untuk servo kita tolak. So dia ni akan tolak sub ni. So kita akan lock, contohnya katakan belakang ni dia akan tolak sub lah. So katakan gini, dia akan tolak. So dia ni ada bearing. So bila dia jalan, tak ada geseran apa-apa kan. So bila masuk gini, so ni kita pusing, nampak dia tak gerak. Jadi kaki servo tadi tu, dia punya linkage tu tak ada berpusing lah macam tu kan. So bila dia tolak ke depan pun nampak dia masih, tangan saya masih boleh pusing. Ini kalau dia tarik ke belakang, dia lock. Depan saja pusing, belakang tak pusing macam tu. Itu sikit sebanyak insya-Allah perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih simple, lebih kemas, tapi buatnya agak pening kepala lah kadang-kadang, memikirkan sistem dia ni. Ni jarak ni ada calculation lah kadang-kadang. Ada calculation. Okay, insyaAllah itu sikit sebanyak.